Full of flavor. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozek TV. Hari ni Rozek nak buat menu yang simple, sedap dan cepat, iaitu siakap steam pedas. Okey, jom kita start. Kita terus siang dia. Start potong. Saya buat 2 jari macam tu. Limau nipis untuk buang hanya ikan. Terperah. Biarkan dalam 2 minit, lepas tu kita bilas bersih. Dia dah kesat, dah tak licin dah. Alhamdulillah. Mula-mula sekali kita panaskan air dalam pengukus. Okay. Buka api besar. Apa lagi? Jom Rozek kenalkan bahan-bahannya. Dekat sini ada siakap yang telah dibasuh bersih. Lepas tu ini bahan kisar. Bawang holland, bawang putih, cili padi merah, hijau, cili besar merah, lengkuas dengan daun limau purut. Serai ni kita akan ketuk, sos tiram, kicap sotong, gula sontam ataupun gula karbontai. Kat sini ada tomato cherry, tomato, limau nipis. Dan kat sini penambah dia kena ada daun ketumbar. Kita nak potong bawang holland, bagi senang sikit nak kisar. Ni pun potong je. Lepas tu kan daun limau purut ni sahabat buang tengah. Masukkan semua bahan-bahan. Okey. Kita kisar. Siap, ni Rozek nak potong ketumbar. Semua dah ready, jom kita masuk bahan-bahannya. Siakap. Bahan kita kisar. Sos tiram. Kicap sotong. Gula karbontai, serai, tomato cherry, daun ketumbar. Tambah air. Jangan lupa letak garam, rasa sikit. Kemudian barulah kita gaul. Full of flavor. Tu, air pun dah panas dah tu. Lepas ni kita terus kukus. Okey sahabat, macam ni lah. Okey, kita kasih dia betul-betul sebati. Macam ni dah cukup. Jom kita kukus. Jadi helok dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu letak atas kukus. Sahabat kukus hingga masak.
Saya nak tambah kayu. Alhamdulillah, siakap steam pedas siap. Sedia untuk dihidangkan. Macam ni nak tahu siakap kita dah masak ke belum. Macam dah masak lah. Dia tak melekat. Okey, jom kita angkat. Wangi sangat-sangat. Last kali kita nak hias dengan daun ketumbar. Letaklah sikit-sikit. Okey. Tomato cherry. Dan limau nipis. Ini Rosa ada tetamu istimewa. Ada Aisyah dengan kakak. Bye-bye dulu. Hai dulu. Kakak okey tak? Okey, jom kita baca doa. Akak baca doa. Boleh? Okey. Allahumma baikana Fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillah. Katillah. Amin. Okey. Ini ada siakap steam pedas. Lepas tu ni ada ni singgang sotong. Syuk sekali. Mazat letak dekat ni. Aisyah nak sotong ke nak ikan? Okey, ikan. Ui, tak sabar dia tu. Favourite dia tu. Okey, sikit. Yang ni. Okey. Okey. Apa mak dia makan dengan apa? Tangan mak dia pedih. Jemput makan untuk sahabat. Yang Syah? Mak dia sedap lah mak. Yang kita beli dah. Sedap. Ni. Enak kali. Sayang. Aisyah beri feedback. Apa Aisyah rasa? Manis. Manis. Lepas tu? Pedas. Pedas. Masam-masam. Masam lagi? Sedap. Wenak ke tak wenak Aisyah? Sedap. Wenak. Enak. Wenak tu sedap. Okey. Kakak makan sotong. Sedapnya. Nanti suap mada sikit boleh? Macam mana ni Aisyah? Nak makan ni? Okey. Aisyah pergi ke mana? Thank you. Makan apa? Mak dia nak sotong. Nak sotong? Okay. Sotong. Kita ambil kuah lagi. Tambah Syah Ini kalau makan dengan ni saja pun sedap. Kalau telur dadah lagi sedap. Sedap. Kenapa kak? Kak beri macam kenapa? Panas? Sampai hirup sini, sahabat. Ni, tu dia. Weh Syah, betul ke ni? Kenapa dia tengok situ? Kakak habis, mak dia pun ni. Okay, bye. 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 Syah sampai hirup Bye.